Dulu nasi lemak komplit set ada ikan bilis, timun, sambal dan telur rebus separuh boleh dapat dalam RM2. Tapi sekarang RM2 nak beli nasi lemak, portion dah tak sama. Salah siapa ni? Takkan nak salahkan harga minyak yang naik. Dah kalau harga minyak naik, barang ruji pun akan naik sekali. Kalau nak salahkan, dia lah yang paling bagus. Tapi kena faham, perkara-perkara macam tu kita tak boleh nak kawal. Yang kita boleh kawal adalah diri kita sendiri dan nilai duit. Kita boleh setiap bulan kawal berapa banyak kita nak menabung. Nak menabung RM100, RM200, RM300. Ikut suka, tak ada siapa yang akan halang. Melainkan keinginan kita untuk berbelanja yang akan kacau. Kedua, nilai duit kita boleh dikawal dengan emas. Walaupun harga emas makin naik, tapi 1 gram tetap 1 gram. 1 gram yang anda simpan 2 atau 3 tahun lepas tak akan berkurang atau bertambah. Jika anda boleh sibuk nak cari salah siapa, lebih baik anda sibuk jaga diri dan nilai duit untuk masa hadapan. Simpanan yang konsisten walaupun sedikit akan nampak hasil juga akhirnya. Jadi mulakan simpanan emas anda hari ini serendah RM100 bersama Babik Gold. Boleh rujuk pin video saya untuk tahu 5 langkah step bermula. Saya bimbing sebaiknya.